Let's go! Hi, welcome back to my channel. Okay, kita dah di Bazar Ramadan. Macam kita di Bazar Ramadan. Ya Allah. Pusing lagi. Pusing lagi. Satu orang katanya pusing. Bila awak pusing? Jom kita pergi pasar Ramadan dekat Uptown Perda. Favorite? Okay, first sekali favorite saya adalah ayam bersih. Ayam. Apa ni? Bungkus ayam. Orang tak panggil bungkus ayam lah. Oi. Panggil apa? Orang panggil tonggeng. Tonggeng. Ayo, Mak. Apa dia, Aisyah? Kita ada apa? Shawarma. Oh, apa lagi sekali? Shawarma. Apa tangan tau? Wah. Yummy. Lagi abang tu bagi plastik. Gegulung ikan sayur. Awak cari gegulung ikan sayur. Lagi awak lah. Ada sosis tu. Berbola apa okey ambil. Ada kuah asing adik punya. Buah asing adik punya. Bibi nak hotdog? Kita nak beli roti, okey? Okey. Bye. Panjang guys. Goreng panas-panas guys. Guys. Ni jamat. Apa dia? Ayo, Mak.
Dah marah. Dia ramang mata guys. Jangan tu dia. Sejuk. Jelly ball. Aisyah, ambil dah tu satu. Ya, tunjuk lagi mana sikit. Cepat. Spiderman, ada Spiderman lah Bibi. Oh jatuh. Okey, ambil ni satu. Nama ni ambil ni. Okey dah. Okey baik. Tak bosan kau bagi kat adik, tak mau jatuh lagi. Hai, habislah semua orang tengok awak makan. Ayo dah. Jadi, sini awak makan ni. Dah, aku balik endo. Aisyah beli apa pula? Dia buat live. Ambil dah Bibi. Bibi. Ambil sedapnya. Weh, okey. Memang banyak barang kat sini. So, kena singgah? Boleh singgah sekarang. Sekarang. Sekarang jom. Pergi. Jangan lupa. Bye bye. Bye. Pergi kita buka botol. Bye bye. Ramai orang ah. Saya lebih nak beraya. Bye bye. Apa perasaan Aisyah kalau jalan di sana? Penat je. Tapi best kan? Best? Oh, pasar Ramadan macam-macam ada eh. Budak ni best ah. Bibi best. Best. Best sangat. Best. Oi. Bye bye.